pot yang baik. Pegang air ni. Kita menjalan guys. Oh, cantik ni. Ikat banyak. Hasil menjala. Oh, ni ikan patung ni. Ikan patung. Tu rezeki. Wah, tengok sini. Ikan tu yang besar. Ini tengok sini. Wow. Oh, mantap. Ikan dia. Sorry. Mantap. Kita cari lagi guys. Coba lagi. Mudah-mudahan ada hasil dia. Oh, ada lagi banyak lagi. Ada dia punya geng-geng lagi. Dia mesti kumpul tempat yang sama sebab sini dalam. Aduh, pelepah. Banyak tu. Udang guys, udang sesat nih. Udang batu. Tak, udang betul lah. Udang galah. Udang Sungai kecil ada udang. Sungai besar udang pun tak nampak. Hah? Udang? Mak besar? Udang. Cek urun dia. Okey. Balingan yang ketiga. Aduh. Kalau dibuka tadi memang cantik tu. Lihat ada ke tak? Tak ada lah. Oh, ada juga. Waduh. Ada. Paling sini pula guys. Hampir hilang haruan. Nasib Dan kalau tak tadi ikan monster kita sudah hilang haruan. Yang paling besar lah ni, paling besar. Kita tukar pot baru pula guys. Nak tahu sini ada rezeki yang lebih mantap lagi.
hasil sini macam mana. Ada ke tak ada. Dengan pertama di tempat baru. Ada hasil. Hai, ikan baung. Ini baung apa ni? Baung. Ada juga hasil dia walaupun dapat ikan baung aprika ni. Ini ikan baung aprika ni. Kasih rosak jaring saja. Ni buang. Hai, nak ambil ikan tongkos. Buang. Buang aja. Oke, coba bilangan kedua. Tangkap ikan banyak. Ikan tembakau. Banyak tangkap. Anak ruan. Oh tuh. Keting banyak. Hasil itu juga sebesar. Ikan engge. Oke, balingan yang ketiga. Tengok hasil dia. Lebih lumayan lagi ke tak. Tapi dia main tengah-tengah. Ada. Yang penting ada. Tambah-tambah 10 ekor. 10 kali dah 100 ekor. Ada juga hasilnya. Puyuh. Ikan puyuh. Ekor ikan puyuh. Ni puyuh bahaya sikit ni. Sungai besar sudah surut. Ni malam ni tembak ikan boleh lah, cari tilapia. Ini ya. Ha. Abang buat apa tu?
Ada cuma itu yang tepi. Mantap tuh dia lagi. Cukup dari rezeki untuk hari ini. Dapat sedikit. Dapat tak banyak guys. Ini arwah nih. Oh, sikung besar nih. Oke lah guys. Tunggu video yang seterusnya daripada kami. Ini member kami. Mantap.